Assalamualaikum, selamat pagi guys. Pagi ini kita berada di Tambunan, Kampung Kuala Monsuk. Aku camping dekat sini sebenarnya semalam. Tapi memang kita mau casting hari ni. Masalahnya air keruh lah guys. Air cantik ni, cuma dekat atas ni kurang lubuk. Nanti kita pergi bawah, aku rasa boleh dapat. Tapi pagi ni aku try dulu lah. Komando latihan pertempuran. Oren. Oi, turbo bos. Dah kan? Dah. Oh, sama macam yang dia di Kedi tu yang si seperti Ronaldo Pio tu. Itu yang saya rasa macam lain tu. Oh. Kan? Mana? Oi. Ya. Ada barang. Ai. Oh, yeah, fish on. Fish on guys. Kecil ikan yang pertama untuk pagi ini. Saiz juana. Mungkin yang tadi lah tu. Pelian boy ni. Sebarau. Sebarau. Ada ikan yang pertama. Solid lagi tu. Jap, keluar telefon dulu. Okay guys, ikan yang pertama untuk pagi ini anak ikan sebarau. Hihihi, aku pakai ini ya. Apa nama ni? Kavala Slim. Saiz 60 mm. Comel je sebarau ni. Release dah. Tadi miss call sekali, lepas tu yang kedua terus dia makan. Bye bye. Okay. Mantap. Let's go guys. Kita cuba cari ikan kedua. Tadi dah dapat satu sebarau, satu miss call. Ikan kedua. Let's go. Situ tempat dia. Dia tunggu makanan. Strike. Strike terus. First cast. Baru baling guys. 1 kilo umpan tu. Pelian ke sebarau? Tak boleh jadi ni. Kecil kat ni. Ikan apa ni guys? Sebarau lagi. Besar sikit. Ada saiz. Sebarau lagi guys. Sebarau ke pelian ni? Sebarau. Pelian? Sebarau. Sebarau. Oh tengok, ada lawan lagi harus. Ui, ada saiz. Banyak menunggu sana. Sabar. Sebarau nombor 2. Lepas aku rilis tadi, first cast dapat terus. Sebarau lah, tapi dia punya line kurang lah. Kurang nampak hitam ni. Ekor dia pun kurang warna. Aku ingatkan ikan kelah tadi, rupanya masih sebarau. Okay, mantap. Gambar. Tadi siap. Nah, ikan kedua, sebarau. Aku pakai ni, Kavala Slim. 60 ke dia? 60 mm. Sebarau bos. Jom kita rilis dia. Aku ingatkan kelah tadi, warna dia kuning betul. Oh, kuning. Bye bye. Pagi-pagi sudah 2 ekor sebarau. Misi mencari ikan pelian pula, ikan kelah. Let's go. 2 ekor dah. Tadi aku pakai yang ini, warna gold orange. Kita try ke. Ajul makan. Oh, fish on. Ya. Fish on lagi. Sebarau ya? Sebarau?
Biarlah. Chill. Suara juga guys. 3 ekor untuk pagi ini. Sebarau tapi yang ni kecil lah. Ni memang lubuk sebarau lah sini. Aku main popper lah. Ikan sebarau ketiga untuk pagi ni. Umpan masih sama. Aku nak try main popper pula. Miss. Sebarau, sebarau, sebarau. Okey, mari kita lepas dia. Bye bye fish. Bye bye sebarau. Bye bye. Mantap. Okey guys, aku nak tukar umpan dah kejap. Umpan ini Kepala slim ni dah 3 ekor. 3 ekor dah ikan. Aku try main popper lah, popper. Try main popper lah. Ni. Popper gobble. Gobble. Let's go. Popper gobble. Jom. Kita cari ikan yang keempat. Jom, jom, jom. Kita cari ikan yang keempat. Cuba, cuba. Hai, Miss. Miss. Popper. Chill. Ah, oh, strike. Yes. Hai, lepas. Hai. 2 kali, bos. 2 kali. Kecil lah. Oh, fish on. Oh. Oh, ni size ni. Okey. Umpan jatuh, aku main sekejap terus strike, bos. Tolonglah pelian. Fish on, guys. Sebarau. Size. Sebarau, bos. Sebarau lagi. Mantap. Yeah. Oh, besar sikit. Popper. Okay, ini ya. Gobble. Zerek gobble. Mantap. Oh, ikan ni cantik lah. Ikan ni betul-betul cantik lah, guys. Kita release dia. Cantik oh. Tak besar sangat, tak kecil. Okay. Lawan arus. Okay, bye-bye. Okay guys, umpan-umpan killer kita ni. Banyak umpan zerek ada, umpan bon ada, umpan tafia ada. Aku nak cuba zerek Kavala slim, warna putih. Tadi warna oranye memang makan-makan lah. Warna putih pula. Jom kita try, let's go. Kalau dia tak makan warna putih, kita tukar warna terang. Sebab air sini kabut hari ni. Air keruh, air keruh. Try lah warna putih kejap. Ini warna natural. Try ni putih tapi alah, macam ikan tak nampak ni kalau putih. Try lah. Oh. Hai, lucut. Lucut. Kecil betul. Fish on. Okay. Oh, ini pelian ni. Up.
Hop. Push on guys. Hop. Tolonglah pelian. Pelian. Mino. Kecil ya? Pelian. Yeay. Ada pelian satu. Oke, mantap, mantap. Ikan pelian yang pertama. Size comel lah. Kita pakai Kavala Slim size 60 mm. Bye bye. Cheers. Yang penting strike. Wow. Mantap. Okey kawan-kawan, mari kita cari ikan yang kelima. Yang keenam. Dah 5 ekor dah. 4 sebarau, 1 pelian. Cari ikan keenam lah. Let's go. Oh, okey. Ayah. Okey. Size. Size ni. Ya. Pelian ni, Rip. Strike guys. Sebarau juga. Makan dalam, bos. Guys, aku mati-mati kalau ingat pelian dah. Di tengah kan. Selam dalam, bos. Mantap guys, ikan ke-6. Subaru. Kalau ini aku pakai ni Tavia Papuan Best 60. Korek dalam. Dia makan dekat tengah-tengah sungai tu. Aku ingatkan ikan kelah tadi pelian. Rupanya sebarau ya. Mari kita rilis dia. Solid, bos. Wow. Okay. Mantap. Ikan sebarau ke-5 aku untuk hari ni. Gila banyak. Enak lah. Cargas. Okay. Mantap padu guys. Jam menunjukkan pukul 9 lebih. Tapi kami dah banyak strike lah. Miss pun banyak. Aku berapa? 6, Syarif 3, 4. Tapi banyak miss lah. Miss lagi banyak. Kita cuba lagi cari ikan ke-7. Let's go. Fish on. Ikan micro. Fish on guys. Sebarau nih. Sebarau kecil. Fish on. Mantap ikan nombor 7. Pakai Zarek Paparazzi. Comel lah size dia. Jom kita rilis. Okay, bye bye. Woohoo. Let's go guys. Kita cari ikan nombor 888. Kecil-kecil sebarau sini. Tapi okey lah, ada juga strike. Mari. Fish on. Yep. Okey, ini ada size sikit. Fish on. Adakah ikan pelian ataupun ikan sebarau? Mari sama-sama kita saksikan. Sebarau ya. Sebarau juga guys. Oh, ini size juga.
Okey lah. Oh, telan. Telan apa? No, telan. Ikan sebarau nombor 7 untuk hari ni. Telan apa? Okey. Mantap guys. Ikan nombor 8 kan ni? Sebarau nombor 8. Aku rasa cukup lah untuk pagi ni lah. Tengoklah. Aku pergi bergerak balik campsite, naik atas. Bye bye. Mantap. 8 ekor, 8. Okay guys, baru masa pertama mancing sudah selesai. Ada dapat 8 ekor. 7 ikan sebarau, 1 je ikan pelian. Kita misi mencari ikan pelian yang besar-besar sikit. Sekarang ni kita rehat dulu, petang nanti bersambung mancing. Inilah kemah aku guys. Itu sana saripnya. Ini tempat lepak-lepak, makan-makan. Okay, kita sambung petang ah. Okay guys, kita mau sambung. Kita nak sambung sesi kedua. Air dah agak surut sikit dari pagi tadi. Harap-harap kita ada strike yang besar-besar lah petang. Itu. Let's go. Oh. Woi. Makan apa? Fish on. Saiz segitu. Saiz bos. Woi, besar oi. Sebarau. Depan-depan ni dia makan. Time aku gulung laju tu, bam. Saiz segitu. Ui. Ui. Gila, depan-depan dia makan. Ini baru fighter. Aduh. Ada di sini dari semalam aku pujuk. Besar dia bagi pagi ni. Bagi dia bangun lo pakai popper. Sorry. Dekat. Saiz tu. Tempat landing cantik sikit. Masih melawan. Dia makan depan-depan. Dapat video. Baling jauh tak makan, baling dekat eh. Masa dia follow dari sana kot. Sampai depan ni yang tempat cetek tu. Rekod lah. Merah? Okey. Dah. Sorry. Cukup lah. Solid ni ya. Sorry. Besar. Besar gila. Ini rekod aku ni saiz sini. Mak ai. Besar weh. Kena sikit je, kena kat ni. Dekat luar. Oh, 2 kilo lebih ni, 3 kilo tu ni. 3 kilo ni. Buai. Try timbang lo. Sekejap. Try timbang lo. Ada aku bawa menimbang lah. Aduh ai. Sekejap.
Dia menimbang kat kereta. Tak, cuci lu. Wih, besar. Kat luar lagi tu kena. Uish. Habislah si Sarip tengok ni. First time aku dapat saya macam ni. Aku rasa rezeki sebab kau datang ni. Jap. Si cantik lu ikan ni. Cuci dulu. Besar. Besar. Dalam air tak nampak besar sangat dia. Kalau dah naik. Wih, besar gila. Solid memang lah. Pakai mata Jasin kan ni. Gila. Tolonglah gambar. Wih, besar wih. Ini kalau masak ni. Nasib tak boleh tapau. Gila besar. Mana spot cantik sikit lah. Sini okey lah. Sabar. Kau pakai semua lah. 0.5, 2. Sebarau untuk pagi ni. Badung. Gila weh. Dia makan popper ni. Aku tarik sampai depan ni baru dia sambar. Ini aku rasa 3 kilo lebih ni. Mak. Besar weh. Wih. Okay guys, ikan pertama untuk pagi ni 3.4 kilo badung, kita lepaskan lah. Sini abang, jom kita lepaskan. Kena bagi dia nafas dulu, bagi dia air mengalir masuk insang dia, baru kita lepas. Sehat dah ni, sebab dia nak berenang dah. Sehat dah ni. Jom, lepaskan. Sini Bi. Kita bagi Apan lepaskan lah. Apan lepaskan. Bagi kat tengah, tolak dekat tengah. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Besar ya. Buat. Mantap bang. Stop. Wih, mantap guys. Ikan pertama untuk pagi ni 3.4 kilo. Makan popper. Woo. Mantap.